Okey, Alhamdulillah settle sudah di apa tu, uh, Kingfisher Sulaiman. Kita ke apa tu, Kuala Mengatah pula. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 parcel. Lepas tu Serindah ada 2. Oh, suhu sudah 29 darjah. Panas sudah. Okay, stop recording. Stop recording. Wow, walaupun banyak awan, matahari keluar dari atas ni. Wow, bersinar sudah. Panas. Kuala Mengatah lah ada berapa COD Ada 2 ke COD. Satu COD Sebajaya tu biasa tu. Ada satu je COD. Kalau satu okey dah. Taklah, ada dua COD. Sebajaya tu biasa dia membayar je. Stop recording. Ada 2 ni, Sebajaya dengan apa tu, Lorong 4 ni. Lorong 4 ada tak ni? Nanti telefon dia. Kita pergi hantar Lorong 1 dulu. Lorong 1 nombor 6. Okay, rest. Stop recording. Okay, kita cuba call yang apa tu, Taman Kuala Mengatah ni, yang Lorong 4 ni. Kita tengok WhatsApp dia. Saya dah WhatsApp tadi. WhatsApp dia auto ni, auto balas ni. Dia tak balas ni. Kita tengok. Cuba call dia. Voice call. Sebelum tu kita roll 1 dulu. Hello, bos laju barang COD. Oh, berapa tu? 54 dah. Okey. Ada di rumah kah? Saya di Taman Kuala Mengatah. Ada di rumah? Lorong ada. Kejap lagi sampai. Saya di roll 1 ni. Kejap lagi saya sampai. Oh, okey, thank you. Okey. Okey. Okey, beres. Dia ada nombor 6 ni. 30. Stop recording. Okey. Okey, kita pergi room 13 dulu. Baru kita pergi 11. Kita pergi Sebajaya tu 13. Baru kita pergi lorong 11. Waktu 18. Okey. Kau bakar apa tu? Sini duk bakar duit. Duit apa tu? Duit neraka, duit syurga. Duit akhirat lah. Okey. Okey. Hari ni suasana tak jam. Macam clear je, alhamdulillah. Rasa suasana tenang je. Esok lusa 1 Muharram, tahun baru, nak sambut tahun baru. Okey. Esok kerja, lusa cuti lah. Nak buat apa tahun baru ni? Nak ajak kawan-kawan makan ke rumah? Tengoklah dulu mana. Alamak, ada motor kat sini. Nak berhenti sini. Tak nampak dah. Alah, nak dekor pun tak nampak ni. Halang ni. Okey, yang ni dia tak nak
biasa dia beli tapi tempat konten ni tak tahu, dia pun tak tahu apa-apa ni benda ni, takut benda yang apa scam. Tak apalah, kita ni kan, no problem. Dan terima. Okey, 1 Dex dah. Macam mana? Okey, kita pergi lorong 11 pula. Beres. 33 35 39. Nak mencari nombor rumah ni susah ni. Ada yang dia letak dalam rumah pun dekat pintu. Lepas tu penuh dengan pakaian. Nak tengok rumah, nombor rumah tak nampak. Ini nombor berapa ni? Nombor 47, 49 sini kot. Nampak tu dekat pintu dia. Oh, nampak. Ada pintu sana. Okey, kita ke lorong 18. Lorong 18 ni nombor 10, nombor 54. Okey, rest. Okey, kita masuk nombor 18 ni mana? Nombor 54 ni 50, 58 ni 59. Sini kot 50, 52 lah. Tu 54 di sana. Sana nampak dekat ni tu. Okey, lorong 18. Okey, kita sini. Kita pergi rumah nombor 10. Ini kot. Sebelah dia 12 tu. Ni 8, 10, 11. Okey, baik. Oi. Kalau dia fikir kita boleh campak lagi ni. Busuk lah. Okey, beres. Aduh mak, aduh waktu. Tutup. Lalat jangan masuk dari sudah. Okey, kita masuk lorong 2 Taman Serindah. Lepas tu kita satu blok D satu lagi. Dekat lorong 3 tu blok D, tapi bawah lah, hujung rumah nombor 13. Dia rumah nak kata apartment, flat lah gitu.
Flat Seri Indah. Lorong 2 nombor 4. Ada nombor 4 ni kat belakang ni. Mana 2, 4, 6. Sebab aku tak masuk belakang ni. Ni nombor 6, nombor 4 sebelah ni. Mana ni? Oh ni, okey. Okey, nombor 4. Okey. Ini fasa ke apa ni? Ke 11, ke 12. Alah, nak boleh buat dah. Ramat dah. Ramat Tia. Okey, jom pergi ke Flat Seri Indah. Flat apa? Okey, blok D Flat Seri Indah ni dia belakang sikit ni. Lonely. Satu-satunya blok kat belakang ni. Dan kawasan ni agak creepy sikit lah. Dengan bangunannya yang tua, lama ni. Risau ni. Dengan kereta-kereta buruk banyak. Yelah, tempat-tempat macam ni, aduh, aku nak parking risau ni. Tengok kereta. Okey. Tadi kalau nak tinggal kereta, kena kunci lah. Risau. Aduh. Kalau dalam tak apa. Okey. Okey. Tadi lupa nak sambung power supply. Tak ada bateri, tinggal 6% lah. Tu dia berklik-klik. Jadi dia pun kenapa dia berklik warna koren dia punya ni lampu ni. Biasa merah biru je. Kalau kita rekod dia berklik merah. Kalau tak rekod dia biru. Sekarang kenapa tiba-tiba oh lupa. Nampak dia punya ikon bateri pun merah dah. Oh tinggal 6%. Oh sekarang dah 30 darjah. Sekarang jam 10.31 pagi. Biasanya jam 10 baru sampai dekat Kingfisher Sulaiman. Ini jam 10 kita nak pergi ke sekolah sukan sudah. Lepas tu UiTM awal. Alhamdulillah. Kalau macam ni hari-hari kan seronok. Kan siok tu buat kerja. Boleh balik awal. Habis awal boleh balik awal. Harap boleh masuk awal di LDM hari ni. Pokok ada nasi kabur ke. Lama tak sebenarnya nasi kabur. Tapi kat rumah banyak lagi nasi. Tengoklah. Esoklah kalau dapat. Hahaha.